Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 101, saluran yang membawakan maklumat terkini tentang bantuan dan isu semasa. Hari ini, 31 Oktober 2025, semakan terkini sedang dibuka bagi menentukan siapa yang layak menerima tambahan bayaran untuk SARA 2025. Jadi kalau anda penerima sedia ada, ini antara semakan penting yang anda perlu tahu. Ramai yang sebelum ini terlepas pandang dan masih keliru tentang siapa yang sebenarnya akan terlibat dalam kenaikan ini. Untuk makluman, semakan hari ini akan menentukan sama ada penerima sebelum ini yang bukan dalam kategori IKSih miskin atau miskin tegar kini telah dinaik taraf ke dalam kategori tersebut. Kalau semakan terkini menunjukkan anda sudah termasuk dalam data IKSih miskin atau miskin tegar, jumlah bayaran bulanan anda akan dinaikkan. Sebagai contoh, bagi kategori isi rumah dari RM100 meningkat ke RM200, bagi kategori keluarga tanpa pasangan dari RM50 meningkat ke RM150, dan untuk bujang yang sebelum ini tiada bayaran kini akan menerima RM50 sebulan. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa bayaran yang masuk esok masih kekal sama seperti bulan lepas. Tambahan bayaran dijangka akan disalurkan pada pertengahan atau hujung November nanti. Contohnya, jika anda sepatutnya terima RM200 tapi hanya dibayar RM100 esok, baki RM100 itu akan dimasukkan kemudian dan mulai Disember bayaran akan ikut jumlah baru sepenuhnya. Untuk penerima yang memang sudah berada dalam kategori IKSih miskin atau miskin tegar sejak awal, tiada perubahan atau tambahan akan diberikan kerana anda sudah berada dalam kadar bayaran maksimum. Selain itu, perlu diingatkan juga pada 1 November esok, bayaran SARA 2025 bagi bulan November akan mula dikreditkan terus ke MyCAT penerima yang layak mengikut kategori masing-masing. Dan untuk tahun depan, kelayakan SARA 2026 akan bergantung sepenuhnya pada kelulusan STR 2026. Jadi walaupun anda layak tahun ini, ia tidak bermakna anda automatik layak untuk tahun depan. Sebab itu, sekarang kalau anda semak status kelayakan SARA 2026 mungkin akan tertera tiada rekod sebab ia masih menunggu keputusan STR 2026. Bagi kategori bujang contohnya, walaupun anda tak layak STR 2026, tapi kalau data anda masih menepati syarat pendapatan bawah RM2,500 dan umur antara 21 hingga 59 tahun, anda masih berpeluang layak untuk SARA 2026. Jadi pastikan data STR anda sentiasa dikemas kini. Kalau dah lebih 3 tahun tak pernah kemas kini, buatlah sekarang supaya tiada masalah masa semakan tahun depan. Itu sahaja laporan untuk kali ini. Jika anda ada sebarang persoalan atau nak kongsikan pandangan, tinggalkan komen di bawah. Dan untuk tidak terlepas berita penting seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Berita 101 dan aktifkan loceng notifikasi anda. Jumpa lagi dalam siaran yang seterusnya.